menyebabkan Mega Holding jatuh. Kalau kita tak bertindak sekarang, entah siapa yang akan masuk dulu. Oops, telefon lah pula. Baru nak feeling-feeling. Hello, SSJ Holdings. Mimi di sini. Secretary paling awesome and hot. You ni tengah buat apa tu? Saya tengah tengok anak Tan Sri dalam Instagram. Tengok gaya dia. Memang patut join branding kita. Saya nak berjumpa dengan manager Abu di War Room dalam masa 10 minit. Baik, bos. War room sekarang. Kita kena buat sesuatu. 10 minit. Mimi ni kan, mana aku jumpa budak ni? Okey, Mega Holding dalam keadaan kritikal. Saham jatuh 35%. Aliran tunai terjejas dan mereka perlukan pelabur yang boleh membantu menstabilkan operasi. Bos marah saya ke? Taklah. Abu, kita perlu bantu Mega Holdings. Okey, bos. Jika kita mengambil pegangan 40% dalam Mega Holdings, kita akan menjadi pemegang saham strategik utama. Dalam tempoh 2 tahun je, bos, dengan pelaksanaan strategi ESG yang komprehensif, kita mampu bantu Mega Holdings untuk pulih dan tingkatkan daya saing mereka di pasaran. Bos, bagi saya 2 tahun je, bos. Alright, good Abu. We are not just entering as investors, but as a problem solver. The challenge is, Tan Sri nak proposal ini pada hari raya kedua. Abu, tolong siapkan. Ni untuk bang. Baca tau. Kau tak nak baca? Tak adalah. Abang janji abang baca. Terima kasih. Anak aku call lah. Hello, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Raya ni balik tau nak. Ibu ingat nak masak kuah lodeh, rendang, kesukaan kau. Bu, tahun ni Abu kena siapkan projek besar. Jadi Abu mungkin tak balik raya tahun ni. Tak apalah nak. Ibu faham kerja kan. Lagipun nak buat macam mana? Kerja dululah. Jangan risau kat ibu. Ibu okey. Ibu tunggu kau balik ya. Apakah penyesalan yang paling sedih? Bila kau ada rumah, tapi kau enggan pulang. Ibu, dia isi 10 je kan? Masuk 10 dalam tu. Abu tu dulu belajar dekat UPM, Fatin. Habis dia dekat UPM, ibu hantar dia dekat UK pula, sambung belajar sana. Lepas tu, Alhamdulillah, habis UK sana, dapat kerja bagus. Jawatan pun bagus. Tapi itulah, dia susah dapat cuti.
Terbayang semua kenangan bersama, tajuk tangis tawa. Okey, Ibu. Abu, kau balik juga, Bu. Ibu ingat dekat maklum kau. Sebekas RM30 dia jual. Saya datang nak beraya. Mimi ada datang. Kau bawa kuih daripada Crab ke? No. Hari ni saya bawa rendang dari Sunway Piran. Siapa ada order sate 3 pagi? Siapa yang order? Ibu tak ada order. Saya lah yang order. Ambil. Cepat ambil. Ini video saya untuk Ibu. Terima kasih, Abu. Ini Terima kasih. yang ni. Paraya, Ibu. Suka hati kamu lah, nak. Untuk saya. Nak juga. Single je lah tahun ni. Kejayaan sebenar bukan pada apa yang dicapai di luar sana, tetapi pada siapa yang masih ada untuk kita di sini. Hari ini, aku bukan sekadar pulang ke rumah. Aku pulang ke kasih yang sebenar. Kau pergi duduk belakang. Belakang ada sofa.